banyak sakit sebelum ni. Tinggi, darjah paling teruk lah. Dan yang lain-lain adalah. Tapi yang paling teruk masa tu darah tinggi hingga 200 lebih. Hingga 238 paling tinggi pernah. Sebenarnya Kak Hana pernah ada lelah kan? Lelah kalau batuk tu lambat nak baik. So masa Kak Hana ambil mula aloe vera ni, asyik nak apa berkahak aja. Dia tak batuk tu tapi nak berkahak. Lendir asyik nak keluar je. Dan pagi-pagi tu Kak Hana rasa macam ada sekatan tu kat hidung. Bila Kak Hana keluarkan, ke tulang tu macam yang apa ni, lendir yang pekat kan, yang hijau tu, lepas tu campur darah. Kat situ dia keluar. Sampai sekarang dah tak ada, okey dah. Mula masa tu memang Kak Hana fikir. Jadi apa nasihat Kak Hana bagi orang yang sedang melalui crisis healing? Teruskan, jangan berhenti. Sebab selepas ni korang akan rasa nikmat nasihat. Sebab Kak Hana tak adalah rasa sakit kepala lagi, apa ke kan boleh tahan kan. Lepas tu tak adalah lagi macam apa ni, semput. Dan satu lagi, kalau dulu Kak Hana terbersin aja terkencing. Sekarang tak. Kalau dulu terbersin je sikit dah terkencing. Sekarang tak lagi. Alhamdulillah. Bagus, banyak manfaat. Tapi diri Kak Hana sendiri, pengalaman Kak Hana sendiri, Kak Hana sangat